Ada masalah boleh cakap. Ada suara, saya masukkan suara. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, test proctor tadi kita buat balik. Doktor dah screen record. Dah, jangan risau. Dah. I know him. Very fast. Quiz. Okey. Quiz and then kita ni untuk proctoring Proctor. Jawab semua soalan, display, timing, boleh tetapkan lah timing berapa lama, tutup pukul hari apa. Biasanya kita letak sehari lah. Okey, standard sehari ataupun boleh je hari sama nak tutup terus, tak ada masalah. Tak ada isu pun. Okey, 2 jam setengah tu lagi baik. And then yang ni 60 minit, sejam sebagai contoh. Yang ni abaikan, yang ni opens are submitted automatically, maksudnya student tak perlu tekan submit lah. Kalau yang ni dia akan ada masa dia nak submit. Dia boleh semak tapi dia perlu jawab soalan. Habis je sejam, dia ada masa untuk hantar. Dia mungkin dia nak semak ke apa tapi dia tak boleh apa dah. Dia just mungkin ada masa untuk tekan button submit tu je lah. Attempts must be submitted before time expired and they are not counted. Yang ni yang kasar sikit lah. Yang ni kasar ni maksudnya kalau tak hantar, tak ada markah. Yes, auto open. Dia selagi mana tak masa ni, selagi mana dalam open the quiz and close the quiz ni masih lagi within the time, masih boleh buka. Kalau katalah student tu buka selepas tarikh ni, tak boleh lah. Okay, open attempts are submitted automatically. Grade ni boleh tetapkan pass ni tak ada masalah, tak ada isu. Cumanya di isu adalah di attempts allowed ni lah. Attempts allowed ni terpulang. Praktis saya letak unlimited. Okay, sebab akan berlaku kes-kes macam doktor bagi tahu tadi. Internet connection apa semua sekali tu lah. Biar je unlimited. Cuma kita pilih sini adalah first attempt. Grading method first attempt. Sebab kita anggap semua yang first attempt adalah markah. Kecuali berlaku isu-isu kes-kes tertentu. Baru kita check attempt seterusnya. Okay. Sebab kalau kita letak highest grade, student tahu unlimited, dia cuba sekali lagi, markah akan keluar yang paling tinggi. Okay. Keluar yang dia buat 2 kali, 3 kali, tiba-tiba keluar markah, tingginya markah ni sebab dia dah 5 kali. Dia dah buat 5 kali markah, tapi dia akan ambil highest grade. Kalau highest grade. Jadi kita tukar jadi first attempt. Okay, first attempt. Yes, dia boleh buat lagi. Cuma kita hanya tengok first attempt. Dia akan keluar first attempt lah. Kita akan dapat grade first attempt. Grade yang keluar adalah first attempt. Kecuali berlaku isu-isu tertentu lah, kita boleh override apa semua sekali lah. Okay. And then layout saya abaikan. Every question ni maksudnya design dia lah. Question behavior pun saya abaikan. Shuffle within question, maksudnya question tu akan shuffle. Deferred feedback pun deferred, maksudnya tak bagi feedback. Cumanya ada satu tempat yang perlu diantik. Saya rasa di sini. Perlu dibuang. Notification to student. Notify to student. Saya tak ingat. Bawah sekali ni appearance. Bukan. Bawah. Oh ni overall feedback bukan? Bukan. Sebelum submit. Bawah lagi. Oh ni. Bukan. Dia ada satu tempat tu kita ada yang quiz tak apa rasa kot. Sebab nanti markah kan final, kita tak nak bagi student tahu. Yang tu penting. Notification tu. Kalau assignment dia ada yang tu notify tu. Saya tak ingat. Deferred feedback, overall feedback, maximum marks, attempt quiz review. Yang ni dah rasa. During the attempt, immediately later, while after quiz is closed, maximum marks. Yang ni buang. Maximum marks tak apa, tak ada masalah. Kita bagi marks lah. Feedback tak apa pun, maximum marks tak ada masalah. Maximum marks ni berapa markah penuh je lah. Dia tak bagi tahu markah student dapat. Yang tu penting lah. Okay. Tak ada right answer lah. Pastikan jangan right answer. Tak ada kan? Overall feedback pun tak ada. Okay. Kita kawan ada. Okay.
Okey, yang ni nak bagi decimal ni markah ni. Nak 1 kosong ke apa, pulanglah ni. Kosong point apa ni, ada kosong point ni. Satu ni ada point. Satu soalan tu berapa markah? Contoh dia tiba-tiba keluar 10. Dia biasanya kita bagi jawapan multiple choice tu. No, kalau dijawab A markah berapa peratus. B yang tu jadi decimal tu. Yes. Yes. Yang tu yang tak ada isu pun yang ni. Kalau markah tu 1 2 tak ada isu. Yang ni save as tu SEB tu saya kata. Kalau yang ni memang dia kena manually punya. Dia ada cara upload my own config, cuma dia agak details dan sukar. Dia susah sebab yes, kena plug in tu. Yang ni yang saya nak tunjuk adalah yang berkaitan dengan proctoring ni. Proctoring di sini. Proctoring di bawah ni, show more ni akan ada proctoring lah. Pertama, face recognition before attempt. Yang ni kita abaikan, jangan buat. Kalau buat dia akan jadi boleh je, tapi dia sebab gambar tak ada, sudah tak ada gambar tak ada. Yang ni yang akan berlaku sepanjang detection tu. Webcam ni. Masa saya setting. Nanti bagi tahulah, saya boleh setting dalam besar. Saya yang setting masa tu. Sebab saya buat 30 saat kot. 30 second kot saya buat. Saya risau takut internet sebab kamera. Okey, katakan kita set ni and then student ada isu kamera. Tutup. Kita boleh tutup. Kita tutup. Masa kalau kata ada isu je, kita tutup. Kita balik setting, kita tutup. Kita off. Yang ni. Yes. Kita yang tutup. Nanti dah release kalau nak buat. Saya cadangkan takut isu internet tu tak payahlah. Dia pakai internet yang sangat. Saya tak pasti sebab dia sepanjang dia buat tu memang kamera on. Macam Google Meet lah juga. Dia jaga Google Meet. Cuma Google Meet lagi besar sebab dia nak bergambar dia besar. Tu je lah. Google Meet lagi besar gambar. Saya takut dia jam. Saya tak pernah try dengan skala yang besar untuk ni. Nak try paling. Nak tutup tak perlulah. Tak perlu masukkan not required. Required je lah. Not required. Saya tak required. Senang not required je. Kalau nak try buat, kalau macam student dalam 70 kurang daripada 1 boleh je. Kalau 800 saya rasa tak berani lah kot. 300 tak berani lah kot. Saya takut ada isu. Sebab saya tak pernah try dengan skala yang besar. Paling kecil pun 30, 40 gitu je saya try. Takut. First time tu lah. Final exam pula kan. Betul. Tu isu. Yang ni nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak ada masalah sebab ni final, tak ada isu pun. And then save and display lah. Untuk question, save quiz, save and display. Barulah kita add question. Question ni kita boleh letak dekat, kita boleh tarik dari question bank. Boleh tarik daripada question bank. Macam contoh lah kita okay. nak masukkan sekarang. Possibility ke student boleh? Hidekan week tersebut. Hidekan week tersebut. Okey, saya tunjuk. Ni kan. Kalau ada lecturer punya, tak ada. Kecuali lecturer yang bagi student punya ni. Student punya account, password. Tu je kemungkinan. Sebab ni tak ada siapa boleh masuk kecuali dia tahu admin punya password. Admin punya password dia boleh masuk semua. Punya password. Tu je lah. Caranya hide dulu yang topik yang kita nak buat tu. Tempat tu hide terus. Hide je topik. Hide kat week baru buat soalan. Hide je terus yang atas tu, yang besar. Section tu hide je. Sudah tak nampak ni? Yang ni memang takkan nampak. Takut kita bimbang, kita buat yang ni kita terlupa hide kan. Awal-awal start tu memang hide dah. Hide awal-awal. Hide topik terus. Dia auto. Memang topik tu takkan nampak. Pastikan buat bawah topik tu lah, jangan buat tempat lain. Hide yang tu pergi buat tempat lain. Jadi isu juga. Macam mana? Import? Boleh. Import tapi hati-hatilah dengan hide tu. Kalau boleh masa di import tu, sebelum import, yang tu pun buat hide dah. Cuma lepas import, check balik sekali. Check lagi sekali. Hide kan. Hide siap-siap. Then check balik lah. Sekali lagi saya takut tak bertukar. Saya takut bertukar. Besar juga. Okey.
Soalan memang cukup-cukup. Cukup-cukup. Buat lebih. Saya cadangkan lebih. And then random question. Yang tu lagi menarik. Pakai set ACB ya. Sebagai contoh, kalau soalan tu 100, buat dalam 100.5. Random question, student takkan sama soalan. Bukan takkan sama lah, akan berlaku, tapi sequence dia lain. Yes. Yang tu pernah saya buat lah. Sem depan Nasha. Bila request untuk lebih soalan. Untuk online lah. Untuk online. Yang online. Kalau lagi nak kebarangkalian dia lagi besar, lagi tinggi, banyak lagi question. 200 ke? Masukkan soalan 100 je. Soalan SEM ni, soalan SEM depan. Yes, betul. Boleh. Boleh. Saya buat macam tu. Soalan selepas dengan soalan ni saya gabung, saya buat randomize. Kami ada, kalau macam tu kan ada 80 soalan. Ada 2 set. Tak, yang ni saya cadangkan untuk MCQ. Yang essay ni penat, takut penat, kesian. Kesian. Essay boleh buat tapi kesian lah. Nak nanda tu kesian. 80 lah, lagi sedap, lagi best. 80 lah. 100%. Letih je nak shuffle. Dia setiap kali masuk dia akan shuffle. Dia biasa dia pilih IP kot, dia ikut IP. Tak, dia stay soalan tu lah. Dia baca itu. Pening, dia tiba-tiba soalan lain pula. Tapi saya rasa kalau dia attempt sekali lagi soalan lain. Kalau dia attempt, tiba-tiba habis, dia buat attempt sekali lagi soalan lain. Saya rasa, saya tak pernah try. Soalan lain. Sebab dia tak pegang cash yang tu. Dia tak pegang itu. Telah dimakan, MCQ telah dimakin lah. Apa? Sorry? Download Excel je. Yes, download Excel je. Yes. Great book. Great book, yeah. Kalau senang lagi, upload je Excel dalam portal dia. Itu lagi senang. Buat entry. Tak dapat perkenalan atas. Orang atas tak bagi. Orang atas bagi. Saya naik tak bagi. Benda tu ada. Function tu ada. Cik Kimi tak buka je. Saya pernah minta, dia kata tak boleh sebab atas tak bagi. Sebab ada isu sebelum ni. Ada isu case. Satu case pakai app yang Zulkarnaini buat. Yang import direct tu. Yang masukkan direct guna Python punya coding. Zulkarnaini buat, narik cantik. Biasanya saya orang yang fame dia pakai. Sebelum ada terbaru lagi pakai direct guna macam-macam lah. Dia pakai lagi. Tiba-tiba ada orang pakai dan orang tu tak check. Jadi disalahkan Zulkarnaini lah. Hampir-hampir nak kena tanda titik tu. Dia hampir-hampir nak kena titik. Dia hampir-hampir nak kena titik. Dia nak mudahkan. Jadi sampai sekarang dia tak bagi kat saya. Saya minta dia tak bagi. Benda tu ada. Saya rasa dia pakai di FKP. FKP pakai. Cuma dia tak bagi kat orang luar. Boleh minta. Dia takut bila yes. Personal lah. Dia sebab dia takut jadi isu. Dan benda tu memang Cik Kimi pun dah buat pun untuk upload dalam portal. Dia dah bagi mudah. Tapi tak bagi. Orang atas tak bagi. Sebenarnya tak ada isu pun benda tu. Senang je. Atas. Bagi masing-masing. Memang ringan lah. Kalau ada upload, ringan kerja kita. Senang je kita. Tu. Syaratnya ambil template nama sebagaimana dalam portal. And then masukkan markah. And then pak. 2-3 kali. Bukan masuk kan, tak masuk apa-apa. Ada dalam e-campus, jangan copy paste lah. Masuk. Tarik je lah. Okay, untuk add question, saya rasa tahu kot add question. Boleh masukkan a new question. Multiple choice. Multiple choice ni walaupun dia multiple choice, kalau macam orang bahasa, kita boleh je buat soalan tu dalam bentuk gambar, dalam bentuk audio, video. Video pun boleh, macam contoh, sebagai contoh kalau FHPK nak buat dalam bentuk video dan bagi soalan, boleh je. Berdasarkan video tersebut, soalan dia apa? Soalan berkenaan video tersebut. Boleh je buat, tak ada isu pun. Dia boleh pelbagai. Tak semestinya multiple choice ni teks. Okey? Multiple choice juga. Cuma ada yang macam saya tak pasti di FKP kot dia bagi tahu
selain daripada untuk elakkan student pakai ChatGPT sebab soalan MCQ pun dia boleh guna ChatGPT. Dia kata pakai matching. Matching ni soalan yang dalam bentuk kita, bukan matching, sorry. Matching lah. Dia dalam bentuk, drag and drop into text. Ni, drag and drop ni macam contoh fill in the blank. Kosong tempat tu, dia masukkan, kena tarik pilihan yang kita bagi. Dan pilihan tu kadang lebih. Pilihan tu sebagai contoh, tempat kosong ada 10. Kita bagi pilihan 15. Jadi dia sudah kena drag and drop dia punya teks, pilihan teks untuk tempat kosong tersebut. Fill in the blank lah. Konsep dia fill in the blank. Biasanya konsep entrepreneurship boleh kot, entrepreneurship behavior yang asas-asas tu boleh lah kot. Tak sempat dah kita soalan dah siap. Yes, still lagi boleh boleh isi juga. Soalan dah siap. Itulah antaranya benda-benda yang biasa dia orang buat. Next, boleh fikirlah, boleh try test dulu. Sebab saya pun test juga itu, okey je. So Okey. multiple choice tu maksudnya boleh ke kita soalan tu kita drag gambar? Boleh? I mean, maksudnya dia tak boleh copy paste lah kan? Tapi memang tak boleh right click pun kan? Kita dah sebelah kiri. Okey. Menarik bagus. Itulah. Yalah. Tapi effort lah kan? Dia pulang kat dia dah. Dia bagi tu makan effort. Okay. Kita tak tahu effort dia. Okay, bila multiple choice, question name ni, saya cadangkan jangan letak nombor. Faham? Sebab dia shuffle. Question kan nak shuffle. Letak soalan terus pun tak apa. Dua kali tapi kena copy paste. Sini sekali, sini sekali. Faham? Sebab question text tu question. Question name ni sebenarnya biasa orang letak soalan 1, soalan 2. Tapi sebab shuffle. Bila shuffle, kan dia tahu ni soalan 1, soalan 2. Faham tak maksud saya? Tepek soalan lah 2 kali. Yang atas tu soalan, yang bawah tu kita letak ni gambar. Nak selamat tak itu question saja. Boleh juga question saja, boleh je. Question soalan. SPK Buat mana quiz ke? question sebagai contoh, okey. FHPK Soalan 1. Soalan apa? Jangan soalan 1 lah, soalan dia apa? soalan lah kan? Soalan. Cantik ke cerita khas? Apa kan? Apa tu? Viral ni makan. Okey, bila soalan and then default markah berapa? Biasa 1 kan? Hati-hatilah tengok situ. Satu. Yang ni multiple answer allow? Tak, one answer only. And then shuffle the choices. Yang ni saya nasihatkan bila kita buat soalan, janganlah buat fikir lalu soalan jawapan tu kena A, kena B, kena C. Buat je A je semua betul. Faham? Shuffle je semua. Nanti dia shuffle kan? Sebab sistem akan shuffle. Jangan menyusahkan diri. Tak, letakkan A je semua jawapan. Okey? Sebab dia akan sistem akan shuffle kan. Sebab nanti bila kita dah randomize kita, letih kita nak buat soalan. Nak set up balik. Sebab bila kita nak copy paste, kita kena copy, nombor C kena cari choice 3. Susah. So jawapan dia choice pertama lah Yes, kan? choice pertama tu. Choice Boleh? Faham Okey. Sebabnya ada 2 cara. Lepas ni saya tunjuk cara macam mana nak cepatkan proses masukkan soalan lah. Okey. And then jadi yang betulnya di sini Yang betulnya di sini betul. Betul. Jadi sini 100%. Saya lain semua salah lah. Salah 2. Salah tak apa, tak ada. Yes, dia bila dia shuffle sendiri lah. Mungkin di C, mungkin di D. Dan shuffle tu tak sama dengan kawan-kawan. Yes, tak sama dengan kawan-kawan. Yang penting kena set up 100% tu lah. Yes, yang penting pilihan yang betul 100%. Choice 100%. Itu je. Okey. Tu markah. Sini default markah ni. Okey. Ada nombor 1. Jadi perhatikan sini default markah, default mark. Okey. Yang salah tu tak payah letak persen. Tak perlu, kosong, nan je. Dia tak ada markah. Kecuali kita katalah hampir betul ada soalan, ada orang tak buat dah sekarang kot.
Multiple choice, tapi boleh pilih banyak. Kan? Yang tu dia panggil multiple attempt tu. Multiple answers allowed. Okay. Ataupun one answer only. Tapi one answer only ada markah. A markah dia 100%. B 80%. C 70%. And then D, dia jawab betul semua. Tapi markah berbeza. Ada je orang buat gitu. Tapi zaman-zaman dulu kot, sekarang tak ada orang menyusahkan diri. Safe changes. Boleh je nak buat macam tu kalau ada idea kan. Macam tu 5 markah sebab soalan susah sangat. Soalan bentuk video sebagai contoh. Kita minta dia analisis video tersebut, jadi mestilah. Kan subjektif. Jadi mesti ada markah yang sesuai walaupun jawapan macam mana pun. Okey, dah ada soalan. Kenapa ada 2 baru buat 1? Laju ya. Nak cepat sangat ni. Okey, soalan dia 1. Soalan 1 dah siap pergi. Ini tadi buat terus dekat soalan tu ke? Buat terus soalan tu. Okey. Betul. Bukan question bank. Buat di sini. Okey. Ke tak ada jawapan ni? Tak ada ya, betul ada. Kenapa dia jadi 2 kali? Internet dia kadang-kadang internet dia makan 2 kali Terus 2 kali. Question je. Question and then masalah. Ataupun bagi je kod khusus question. Bagi contoh lah kod khusus question. Ataupun copy paste je soalan. Dalam question number pun soalan, dalam question tab pun soalan, tak ada masalah, tak ada isu pun. Boleh je, tak ada isu pun. Betul. Soalan-soalan je kalau nak senang. Panjang dah. Ambil pendek lah, ambil sikit. Yang question number tu. 2 fasa. 2 fasa. Ambil pendek je lah. Mungkin ambil sikit, letak. Ambil muka depan je ke apa ikut. Ambil 2-3 ayat. Kod khusus question. Kalau kita tak buat nanti aku dapat soalan buat tadi. Okey. Lepas siap satu ni kita macam seolah kita nak buat template. And then pergi ke question bank. Ada dah essay. Pergi kat tadi. Soalan lama ni. Pergi ke yang quiz test tadi, yang satu tadi. Mana atas Default for test. Saya pun tak ingat nama mana. Yang mana ni Ni Tapi macam bukan atas dia. Itulah. betul lah, tak default for test ever ya. Okey. Tak ada soalan. Kejap. Di mana question saya? Itu dalam apa tadi? Question di dalam kategorinya di mana? Dalam ni dah, betul dah. Kedut top tu. Sekejap. Sebab hidden. Tak juga. Tak. Betulnya ada. Tak. Kalau dia masuk dalam ni. Dia masuk dalam lekat. Jam. Jam lah. Jam lah. Baru masuk soalan ni. Baru satu soalan. Reading. Ada tak? Top system, top miscellaneous. Tak ada. Dia mencari. Kita bagi markah cek yang penting bel ke? Kita cakap betul betul. Dia dah ada markah. Kategori. Jadi mak kau macam ni atau tidak? Satu. Banyak sangat soalan ni. Listening test, instructor. Ni tak ada juga ni. Soalan gimana dah? Hilang lah. Essay. Ni, di bawah ni.
Sekejap kita hantar ke tempat yang sepatutnya. Okey, done. Okey. Soalan ni dia satu cara, ada beberapa cara lah. Pertama, kalau kata kita nak buat dalam sistem ni, campus ni, kita just tekan duplicate je. Okey, duplicate and then buat soalan seterusnya. Buat soalan seterusnya. Sebab tu saya kata tadi, jawapan adalah berada di choice 1 sahaja. Sebabnya memang kita tak boleh tukar lah 100% apa semua sekali. Kalau kita kata choice 3, nanti yang ni kena tukar pula choice 100%. Last sekali kita pun pening. Mana satu? CB. Betul, dia jadi isu itu. Sebab saya pernah kena lah. Sebab tu pening banyak sangat kan. Jadi just soalan seterusnya, buat soalan, copy paste soalan dalam ni, and then paste je dalam ni yang untuk betul punya. Itu salah satu cara lah menggunakan sistem. Boleh juga buat kat luar, sebagaimana yang ditunggu-tunggu, nak copy paste je. Ini jadi 2 kali juga tengok. Soalan dia jadi 2 kali. Kenapa jadi 2 kali? Sebab tadi duplicate. Tapi duplicate Tak, duplicate sekali je. Dia flat. Dia 2 kali tekan, sekali tekan 2 kali. 2. Okey. Jadi sini soalan 1, ni soalan 2. Dan soalan 3 seterusnya lah, duplicate seterusnya. Satu cara lagi, kita pakai export dulu. Export, kalau soalan tu tak ada gambar, saya nasihatkan pakai je setahu saya icon. Ikan punya icon. Icon GIF ni soalan ada gambar rasanya. Okay. Icon. And then export question to file. Kita boleh buka guna teks sahaja. Okay, pakai teks sahaja. Faham? Soalan dia nampak tak? Bila kita export tadi, export kepada export, kita pilih kategori kita nak export, kan betul dah kategori kan? Pilih icon ke sebut? Icon format and then export question to file. Nanti dia akan dia akan downloadkan ni soalan tadi. Soalan yang kita dah buat. Okey, and then tak, yang ni kita nak okey, yang lain-lain. Okey, sekarang ni soalan seterusnya, kita dah ada question tu. Sekarang ni kita nak buat kat luar, kita tak nak buat dalam e-campus, nak cepat. Okey, caranya ni lah. Ikut kaedah ni, ikut template ni, buatlah soalan seterusnya 20 ke 200 hanya dengan copy paste. Ataupun yang kita dah buat tu, kita jadikan dia dalam bentuk template ni. Kalau tak nak guna e-campus lah. Yes, tak nak guna e-campus. Lagi cepat. Sebagai contoh, sekarang ni kita dah buat dalam Works, betul Dalam Works tersebut, kita ubah dia biar jadi bentuk macam ni. Boleh tak? Senang tak? Ke susah? Bentuk dalam ni. Bentuk format ni. Kena copy satu lah pula. Boleh ubah rasa kan? Daripada Works kan? Ubah je dalam Works. Kan? Betul tak? Jadi teks lah. Okey, daripada teks. Soalan saya tak ada. Saya tak tahu soalan macam mana. Bentuk soalan yang dibuat. Okey, betul Okey, contoh soalan dah ada. Soalan 1, soalan FHBK. Apa soalan dia? Makan 3 jenis nasi. Okey, jawapan dia A. Tak ada A, tak ada WA, tulis jawapan. Tengok contoh dia, kita tulis jawapan. Dia bagi je A, tak apa kita buat. A Basmati. Beras. Nasi. Lemak. Nasi biryani. Nasi putih. Nasi kandar. Sedap semua ni. Nasi ayam. Nasi ayam. Okay, then jawapan dia answer
Answer C. Okey, C. Okey, nasi kandar. Tak apa, doktor. Nanti doktor belanja. Tak ada. Okey. Okey, kalau bentuk soalan dah macam ni senanglah. Copy paste lah. Kalau belum macam ni, kita clean kan. Tahu tak teknik clean data? Macam kita clean data punya questionnaire lah. Kita clean data. Cara dia buat number. Kalau yang formatting dia macam ni. Kena macam ni. Sebagai contoh, sebelum ni kita buat soalan satu. Tiba-tiba sini soalan satu kan. Okey, sekarang ni kita nak tukar benda ni. Kita nak tukar soalan satu. Senang je sebenarnya. Soalan tu kan berganda-ganda kan berlaku kan. Jadi buanglah satu. Buang je 1, 2, 3 tu buang. And then soalan tu replace. Find and replace je lah. Tambah jelas tepi soalan. Yes. Tambah je lah. Find and replace. Senangnya bagi saya find and replace lagi senang. Okay, find and replace. Jadi yes. Then bila dah siap, just copy. Masuk je kat situ. Seterusnya. Oh dia. Seterusnya. Yang penting soalan mesti dalam bentuk macam ni. Samalah. Sebab apa saya tak export kepada Word? Sebab kadang-kadang ada isu. Sebenarnya ada je format Word. Cumanya ada isu. Kadang-kadang setengah komputer tak menjadi. Ni Word ni, Microsoft Word ni boleh ke? Wordable ke? Wordable ke? Okay. Ada icon. Boleh dia keluar macam ni. Cuma kadang-kadang bila dah buat siap, ada je saya pakai cara ni sebelum ni. Cuma dia isu dia kadang-kadang setengah komputer tak jadi. Saya tak tahu kenapa. Tapi yang teks tu confirm jadi sebab teks. Dia tak ada dia banyak yes, banyak dia banyak. Sebab dalam Word sendiri ada formatting dia. Tu jadi isu dia. So macam mana kita masuk tadi punya dalam campus? Okey, dah siap semua? Siap dah yang ni. Save as, tukar nama apa-apalah ataupun tak nak tukar pun tak ada masalah, tapi kita tukarlah lebih baik sebab nanti dia akan jadi benda-benda lain. Tak nak tukar pun tak ada masalah Okey, ni question FHPK. Yang ni apa ni saya sorry. Bukan teks tadi. Okey, yang teks yang teks save as. Save je boleh. Tak apa. Boleh dia save as. Save. Lepas tu kita tukar dalam nama. Boleh je. FHPK. Saya takut dia hilang. No, he is fast. Tira dah cakap. Dia best student PMP. Tira best student PMP tak apa. Okey. Tadi kita export. Sekarang kita nak import. Tekan import. Icon format. Icon format and then drag lah yang tadi. Import je lah. Yang ni kita buat ni. Dah bateri dah. Nak tengok dia keluar macam mana? Saya takut mati. Tu import to question dah apa ni? To import question for file, errors for file, macam be import. Translate stop. Ni masalah kalau jadi. Saya rasa sebab ni je. Sebab tak apa kita buat salah. Oh tu yang nombor 3 tu. Tak ada paste. Tak, saya test sekejap. Sebab ada soalan ni. Doktor, saya ada soalan. Okey, Sekarang silakan. kita ada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey. So, how do we format here? Okey, sebagai contoh sini ada question. Sekejap saya try test. Tapi tu tak ada soalan nombor 3 tu tak ada. Saya Ada 3. Tapi nombor soalan yang atas tu tak, ni soalan dia. Soalan ni kita tak bersalah.
Saya test sekejap saya test sekejap Okey, okey, okey. Ya, saya test sekejap. Kenapa tak jadi? Saya rasa sebab senggang tu saya rasa. Yang tu rasa space. Dia dah ada dekat. Dah masuk. Space. Jadi caranya kalau soalan tu ada dua dual bahasa, kita buat dulu. Tak silap dia. Kita buat dulu soalan ni. 3 jenis nasi 4. Okey betul Kita buat dulu contoh soalan ni. Kita baiki dulu contoh soalan ni. Kita buat cantik-cantik dulu. Nanti ikut format tu je lah. Kita cover dia nanti. Okey, sebagai contoh ni soalan in Malay. In English. Internet ni dia macam slow. Okey. Kita nak set format ni. Ada ni tak? Tak ada. Ada ni ke? Extension. Sebab ada kelas ni jadi oh ni bawah tu. Biasanya ada set juga ni. Ya betul. Jadi. Kami dibantu di sini. Apa? Dia tengok pening kan. Dia berkaitan. Oh, kamu MCQ ni. Ya. Tak masuk lagi. Ila balik dulu nanti dia habis Kita kita makan nasi. Balik pergi makan nasi. Bukan dia tengah fikir ke dia MCQ. Kita buat dekat dia. Buat dah. Dia Kasut pergi ni. ambil nasi. Jadi Ini pun tak ada. Kita tanya kat Anik yang tengok kita ada. buat nanti. Mana tim teaching kan? Okey. Maksudnya soalan tu kena letak dalam inline. Okey, satu inline. Format dia inline. Maksudnya kalau tu kita just senggan dia dengan mungkin dengan slash ke, saya tak pasti. Saya rasa slash kot. Paling senang. Oh, buat satu line sudah. Dia satu inline. Tadi tu enter tapi dia keluar kat sini dia jadi. Dia jadi error kan, dia inline. Sekejap kita tengok apa akan jadi. Okay. Lala kena duk fikir je tu. Gaya dia fikir. Tak masuk sendiri. Sekejap. Dah fikir soalan kat quiz ni. Dia balik soalan. Lepas tu kan Hmm. kalau macam kita ada macam contoh nak masukkan 100 soalan, kita Okey. ada 2 orang team teaching. Okey. Seorang masukkan 50, seorang masukkan 50. Macam mana cara nak Combine. Soalan masuk boleh je. macam cara masing-masing buat Boleh. lah. 50 nanti Kita nak combine dia dari uh, dalam question bank tu. masukkan dalam Tak apalah tunjuklah. kategori kan je. Dia sama je, konsep sama je. Maknanya as long as dalam subjek yang sama, walaupun Lain-lain lain-lain pun. Tak ada masalah. Kejap saya buang dulu soalan. Delete je. Delete dulu banyak sangat. Import icon. Sebenarnya saya nak try test satu cara yang lebih sebab patutnya kalau dua bahasa gitu pak susah nanti. Dia tak cantik. Dia keluar tak cantik nanti. Tak cantik tu. Keluar macam tu tak cantik. Dia kena keluar bawah-bawah. Tak cantik tu. Kalau kita dah buat macam tu tapi kita Lambat. Kesian. Lambat. Tak boleh. Saya cari cara lain.
selain pada icon, saya telah tengok, saya telah export cara lain. Sebab saya tak bagi yang word tu takut dia jadi rosak. Ni dia keluar macam ni. Cumanya bila nak edit boleh je sebenarnya. Tapi kat atas tadi dia ke atas bawah? Dia sebab model lain ni. Oh. Betul. Cara lagi keluar mana ni? Doktor nanti kena start balik Hmm? Sebab dah lost track dah. Okey, sabar. Kita test dulu. Essay kejap ya. Okey, ni saya cek. Dah diri kita makan dah. Yang ni saya pernah pakai. Okey. Ni satu lagi cara boleh juga pakai yang ni coding. Apa kita macam ni. Okey, sebab kita nak mudah, kita nak 2-3 kali buat dah siap apa ni? English atas, Malay atas, English bawah kan. Kita nak bagi biar nampak terus. Bila masukkan, upload je terus masuk dalam bentuk atas bawah. Malay atas, English bawah kan. Jadi kita export, saya cadangkan export cara coding. Export coding. Export yang ni gift. Ni export gift. Okey, export gift, export question. Nanti dia keluar dalam bentuk sama juga, text juga. Okey. Text juga, tak ada masalah. Bila buka dia akan bentuk gini lah, jangan takut je, tak ada isu pun. Okey. Okey, cuma bacaan dia tengok perasan tak? Ni soalan. Name ni soalan. Name ni question name. Title je, question title atas sekali. Yang ni soalan. Soalan dia sebab apa 2-3 kali ni? Titik-titik ni. Kejap. Question. In Malay soalan 2. Okey, faham? Okey. FHPK dia start soalan bermula daripada sini. Ni in Malay ni, P ni. Itu soalan untuk bahasa Melayu. P seterusnya untuk soalan bahasa Inggeris. Tapi maksudnya kalau kau copy tu dia akan jadi atas bawah lah. BM atas. Bila kita masukkan dalam e-campus, automatik atas bawah. P ni maksud dia perenggan baru dalam coding. Paragraf P tu. Jadi saya cadangkan untuk first soalan tu, first template tu, first question tu yang buat dalam e-campus, buat terus bentuk yang kita nak letak kat mana bahasa Melayu, tak kat mana bahasa Inggeris. Kita buat terus 1-2 gitu. Atas Malay, bawah English. Macam tu. Bentuk macam ni, kebarangkalian akan terhilang titik. Titik dia akan Duplicate. Senang ya. Sebenarnya saya sebelum ni saya buat guna words and then saya masukkanlah coding tu. Coding tu kan boleh masuk dengan words kan kadang-kadang kan. Text. Duplicate lagi senang. Boleh. Saya cadangkan boleh je nak pakai word ni. Cuma kadang-kadang jadi itu je isu je. Kalau nak cuba. Boleh je pada word. Word tu sebab word betul. Antaranya word sebab 2010. Tak ada lagi yang plugin baru. Terlepas pandang lah untuk yang isu ni. Yang ni kita buat yang ni kita duplicate. Kalau nak pakai GIF boleh, duplicate senang, memang tak pening, senangnya duplicate. GIF ni isu dia tu je lah, soalan je lah. Terasa tengok kalau pening sebab ada titik banyak tu.
Dia banyak titik. Yelah takut. Kita buat banyak titik. BBKM mudah BBKM. Okey. Import cara dia tadi, export cara dia tadi. Settle untuk MCQ. Ada soalan untuk MCQ? Okey. Dah dah. Subjek saya ada Okey. 30 soalan, satu Okey. markah. Okey. 10 soalan, 2 markah. Saya dah kira Okey. dah. Okey, so total markah kami 50. Okey. Kalau saya pakai random nanti, takut tak tertarik yang 2 markah tu. So ni, ada setting. Oh, saya tak buat kira nama saya. Tak tunjuk kira nama saya. Okey. Markah 50 semua orang yang dapat 50 markah. Sekejap, saya tengok. Berapa persen? Berapa persen Question. dua markah, berapa Ini kan persen dia jawab satu semua markah. soalan 1 markah. Faham tak? Dah total marks tu kena 50. Saya import soalan yang dah kebuang dah. Kita boleh add section ke doktor? Add section boleh. Boleh. Dia bukan section pun, dia memang automatic new page. Setiap kali ni. Diorang jawab tapi diorang tak boleh scroll semua soalan lah. Diorang kena jawab 2 soalan baru next question. Betul. Boleh je dia pergi next. Boleh je next. Tak jawab dulu boleh. Boleh. Saya ambil soalan ni aja. Okey, daripada 6 soalan ni kita nak ambil dalam 5. Pergi balik ke tempat question tadi. Ada lagi soalan. Okey, kita buang dulu. Bila buat soalan, okey, kita akan add a random question. Okey, kita akan ambil daripada kategori yang kita nak tadi lah. Kategori portal ni. Okey, apply filter. Okey, ni number of random question. Okey, tak cukup 5 je. Okey, 5 daripada 6. Okey, dan kita boleh pilih soalan. Boleh pilih soalan. Maksudnya yang markah seterusnya tu saya rasa kita boleh fit, kita boleh pecahkan. Kita boleh pecahkan 2. Mana Sekejap, saya tengok. Tak ada dah ni. Kalau yang 2 markah gitu kan. Okey, kita masuk ke question. Dia dah randomkan soalan, 5 soalan saja daripada 6. Dia dah masukkan random lah. Question ni akan berubah-ubah lah. Jadi 5 markah saja. Cuma yang markah tu saya tak berani nak cakap lah kalau markah tu. Adakah kita boleh pula random? Kalau kita set sesi doktor. Markah tu, itu cuma soalan dia. So pecahkan quiz 1, part A. Tahu dah saya dah. Sekejap. Rasa nampak dah ni. Pecahkan. Satu random daripada 2. Nampak. Saya nampak Okey. lah Singapore asing. Kalau nak. Okey, caranya untuk markah 1 kategori. Okey. Untuk markah 2 1 kategori lain. Bila add tu add 2 kali lah. Add random question untuk 1 markah dulu. Add random question untuk 20 markah pula. 2 markah pula. 10 soalan lah. Jadi kan macam itulah cara daripada 12 soalan. Itu kot cara dia. Dia akan jadi berbeza lah. Dia kata auto randomize ni. Lepas tu nak shuffle pula, tekan shuffle sini pula. Shuffle pula question ni pula. Atas ni shuffle juga ni. Ni shuffle ni adalah shuffle question Kena tick lah kan. Kalau nak shuffle question, tick. Sebab tu saya tak bagi letak soalan 1, soalan 2 tu. Sebab bila dia shuffle question, soalan 1 tiba-tiba duduk nombor 5. Isu lah. Kejap. Maksudnya kalau macam dalam page ni contoh, kita nak student tu kita ada 60 soalan. Okay. Kita nak student jawab dapat 40 soalan je. Maximum grade tu kita kena ubah lah. Maximum grade ubah sini. 3 kepada 40 lah. 40 lah. Tapi pastikan soalan cukup lah kalau 40. Aku tak cukup nanti isu pula. Kalau soalan tu macam 100 pun tak apalah kan. Betul. Betul. Kalau gitu dia akan darab. Dia akan bahagi. Darab bahagi. 100 soalan dia akan ambil 40% lah daripada 100 soalan tersebut. Markah tersebut. Total, yes. Tapi pastikan jugalah markah satu-satu ni dia cukup lah. Jangan tak cukup lah. Kalau dia betul satu tu
Kalau contohlah sini. Sini saya letak maximum grade 50. Okey. Soalan total part 50. Boleh. Dia akan keluarkan, dia akan 10. Contoh betul 8. 8 per 10 darat 50. Keluar macam tu lah. Kalau lah markah sini 100, tapi kita nak 40 je. Dia akan ambil lah 80 darat. 80% dari dia ambil 40 je. Total mark ni, total mark soalan ni. Sebab soalan. Katalah yang doktor bagi tahu tadi, dia nak buat 100 soalan. Setiap markah 1 markah. Jadi total mark ni akan keluar 100 markah. Tapi kita nak 40 je. Kita letak sini maximum grade 40. Nanti cara kiraan dia 80 per 100 darat 40. Tapi nanti student jawab 40 je kan? Oh, nak macam tu. Oh, nak 40 kena 40 lah. Tapi random 40 soalan je lah. Jangan dia macam ni. Kalau nak random tu macam random je. Dia random daripada sini, random question. Kita akan tekan kategori ni akan ada 100 soalan. Okay. And then kita pun pilih sini 40 soalan. Oh, tak boleh lah kita 40 soalan tapi kita tick semua 100 soalan. Faham? Faham maksud saya? Okay. Tapi semua 100 soalan sini kena tick. Yes. Tapi yang random tu diorang kena jawab 40 40 saja. Setting kat sini bukan tadi. Bukan tadi. Setting sini. Okay, boleh lah. Maksudnya boleh masuk soalan lebih tapi kena tick kat sini. Sini kena pilih 40. Dia tak akan masuk soalan lebih. Dia akan masuk dia akan cukup 40 tapi randomize. Kita yang masukkan lebih lah untuk dia shuffle. Yes, apa betul. Kita sediakan 100 soalan untuk shuffle untuk 40 soalan saja yang sudah nampak. Kat semua ni kita kena tick lah. Kat sini kena tick lah. Yes, kena tick. Cuma pilih semua soalan, satu soalan. Number of random question tu 40, yes. Betul. Dia random daripada soalan. Student tak nampak lah 100 soalan tu. Student nampak 40 je. Tapi 40 tu daripada 100 soalan bank kita. Bank soalan question bank kita. Okay, beres yang ni? Yang kau ni beres? Sorry? Add random question. Cuma kategori lah, pastikan kategori tu di mana Kena check baik-baik sikit kategori. Takut tak jumpa cari soalan. Buat soalan tak jumpa cari soalan. Kat mana pula soalan? Tapi tak apa, bagi tahu saya boleh cari. Sebab saya boleh masuk je mana-mana mana-mana. Tapi kalau macam contoh kan, kalau macam coordinator dia buat satu kategori tu. Macam yang kita orang boleh macam add soalan tak? Kalau teaching sama-sama teacher boleh masuk. Cuma saya cadangkan pecahkanlah kalau dia kategori tu yang doktor buat, doktor tu nama doktor sebagai contoh, tak ada isu pun. So nanti dia akan And then bila masuk tu, compile. yes, boleh compile je. Nanti. Kalau tak compile pun boleh je dalam ni nanti bila pilih random question nanti, pilih banyak-banyak banyak-banyak kategori lah. Sebagai contoh ni kategori 1. Okay, nak tambah lagi N. Kategori seterusnya, apa lagi kategori seterusnya kita nak? Pilih je lah. Boleh je. Tapi bagi saya cadangkan nak mudah gabung lah kot lepas tu. Mudah lagi kot. Mudah gabung kot. Gabung ke satu kategori. Dalam tadi saya dapat kategori tadi. Koordinator. Teacher pun boleh. Dia teacher pun. Dia saja nak suruh saya kata ya koordinator je. Tahu. Tahu. Saya faham. Koordinator dah takut. Boleh tu kan? Boleh kan set koordinator je. Question bank dalam kategori tadi. Sorry, dia cepat sangat. Cepat sangat pula. Question bank. Categories. Dalam categories tu pilihlah kategori mana kan. And then kita create add new category lah. Add new category nanti ambil je lah question tu. Sebagai contoh saya ambil ini kategori. Saya bagi tahu new saya pilih yang atas sekali lah, top. Dalam ni, betul lah dalam ni default seperti tu. Add kategori. And then daripada kategori tadi, mana dah kategori dekat bawah. Okay, new ni. Ni HPK ni. Ni HPK tadi. Okay, ingat ni HPK nama dia. Pergi ke kategori yang kita nak cari tadi. Kategori apa ni? Kategori
Proctor ni. Filter. Tanda je semua. And then we selected move to new SPK tadi. Move to. Nanti dia akan duduk dalam ni lah. Akan move semua ni. Dua kategori tadi kan. Betul. So kalau macam saya kan L1, Mhm. apply saya L4. Kalau saya ni tak pakai L4. Okey. L1. Okey. Kita boleh Import tu macam mana? Export dulu question bank tersebut. Export question bank nanti masuk ke dalam, terus dalam ni. Import dalam tu. Nak pakai import pun boleh. Import button pun dia akan masuk. Sebab dia import question bank nanti. Ada perkataan question bank pilihan tu. Tapi Dr. Salina boleh pergi je ke L1. Rasa kan dia manager punya ni. Admin. Import je lah. Dia pakai import. Import yang biasa boleh ke? Import yang belakang dia. Boleh. Import tu boleh. Nak import cara export dulu lepas tu import pun boleh. Nak import cara biasa pun boleh. Yes, cuma bila selected tu pilih question bank saja. Bila import tu dia jadi nampak. Kena make sure weight tu Yes. Tak ada ni ke? Tak ada group untuk instructor? Dah buat dalam instructor lah semua. Oh, apa? Kelas tu ke? Soalan. Subjek. Lain subjek. Tak, maksudnya instructor punya subjek tak ada? Tak ada. Macam bahasa Inggeris dia buat instructor punya subjek. Macam orang pun tak ada. boleh import lah. Boleh. Boleh. Dua-dua cara lah, sama ada export, import ataupun import cara tu boleh je. Boleh. Okey, boleh yang ni? Senang ni. Okey, dan yang ni yang kita nak ke essay. Lapar ke dia ada. Semua tak layan cerita dia. Okey, untuk essay dalam quiz juga kita boleh tambah a new question dengan essay. Okey, essay lah. Cuma this must be graded manually. Question name essay lah. Kita kata fikir. Start soalan. Soalan essay lah. Dia kan nak makan apa? Okay. Okay, and then default markah. Default markah 5 ke 10. Okay. And then okay. Okay, markah. Terpulang 10 ke 5 ke tu terpulang. Dah masuk essay dah. Okay, kita pilih essay. Tahu kan? Dalam quiz tadi, add question, essay. Bila dah essay, macam biasalah. Question name, question text, and then markah, default mark lah. And then respond, ni respond. Respond option, no align text. Maksudnya, kita tak nak dia tulis jawab dalam tu. Yang ni yang berlaku sebelum ni. Di FKP, saya tahu tahun lepas. Dia guna online text. Bila online text, dia nak download, dia jadi text. Bila dia text, dia nak maki susah. Sebab kan tak ada format. Text kan kosong gitu kan. Jadi no online text. Allow attachment, letak je unlimited, tak ada isu. Require attachment, kita minta sekurang-kurangnya 1. Okay, unlimited ni dia boleh letak 10. Terpulang. Sekurang-kurangnya requirement 1. Maksudnya kalau dia tak letak 1, maksudnya tak ada jawapan lah. Attachment tu limit ke 1 tak? Boleh. Kalau nak limit 1, silakan. Maksudnya dia Takut nanti dia ambil capture PDF banyak. Pulang lah. Saya risau takut benda tu melibatkan digital skill je. Ada setengah tu sudah tak reti nak combine ke apa ke, dia jadi isu pula, bising pula. Hantar banyak. Tengok yang boleh combine, dia combine ada satu PDF. Kadang-kadang. Betul lah. Cancel page. Required attachment 1. Unlimited. Tu jangan risau, site limit tinggi dah 250 MB ni. Tak ada, universiti lain tak ada bagi banyak ni. File types yang ni. Yang ni saya cadangkan untuk wajibkan student hantar PDF untuk mudah. Mudah. saya tak pandai nak convert PDF. Okey. Dia akan berlaku sekiranya kita letak je PDF, okey. PDF sebagai contoh kita letak PDF. Saya pun tak nampak. Itu dah atas PDF.
Tak ada. Sangat tak nampak. Terima kasih. Ingat ke nak bagi makanan dah ni kata dah. Nasi kandar ni. Kepuk. Tu adopt tadi atas Bukan. Di dalam ni. Saya rasa dalam ni. dalam application dah. Tak ada ke sekarang ni dokumen ni? Ni PDF. PDF. Okey. Memang tak accept. Yang ni memang kita wajibkan. Maksudnya PDF je. Saya buat ni sebabnya saya nak bagi budak saya naik tanda. Jadi apabila kita wajibkan PDF, kita akan jangkakan sebagaimana kita tadi dah. Mungkin sudah kata saya tak reti. Jadi isunya kita letak terus. Convert secara online. Link. Tak, saya letak. Sebab saya tahu sudah ketanya. Walaupun semudah kalau pakai Word, semudah je tekan save as kan. Dia tak reti. Cuba kita tahulah dia macam dia tak dapat ni. Jadi biasanya Kalau dia hantar Word, dia akan convert PDF lah. tak, dia tak akan lebih hantar. Dia kira PDF. Yes, PDF juga. Tangan lah kan. Okey. Jadi cuma tadi kita bincang pasal essay tadi, kalau boleh tulis tangan. Jawab tangan and then dia capture. Cuma capture kita kena jangkakan bila capture dia akan keluar dalam bentuk JPEG, image. Yang tu jadi isu. Isu juga tu. Macam mana dia nak convert kepada PDF. Yang tu sebab tu saya letak link. Convert untuk PDF lah. Link. Satu hari sesi untuk mengisi Convert je. Okay, ni respon template ni ada template lah tapi tak ada isu pun sebab kita nak minta dia punya PDF. Jadi pastikan dalam ni ataupun arahan perlu jelas. Okay, arahan tu perlu jelas lah. Bincangkan teks ni, kalau nak jawab terus apa yang perlu dijawab lah. Respon template ni pun kita bagi tahulah apa yang dia perlu jawab. Sebagai contoh kita nak bagi tahu arahan, jawab secara betul dia. Jawapan mesti disediakan secara bertulis tangan dan dihantar dalam bentuk PDF scan. Converter secara online converter, online PDF converter, bagi link. Biasa saya pakai semua PDF. Boleh je, banyak je. Boleh je apa-apa yang kita rasa kita ni. Klik link. Dan lagi bagus, satu lagi saya nak ingatkan student, biasanya lah student ni ada juga isu. Dia perangai dia ambil gambar, dia macam dia ambil gambar selfie, dia ambil gambar makanan tu. Makanan cantik lagi, nanti dia buat bokeh ke apa pula, jadi isu pula. Dia biasanya kadang-kadang dia tak ambil dalam bentuk scan. Ada. Jadi kita bagi pula contoh kalau cantik. Yang ni kita accept, yang ni kita tak accept. Okey, sebab biasa saya brief student, saya kata janganlah ambil gambar belok macam tu, biarlah dalam bentuk scan. Gambar tu biar dalam bentuk scan. So, isu pula kita. Kita pula isu pula kita nak tengok begitu kan. Jadi kalau nak brief. Lagi baik brief lah. Kalau tak brief, letak gambar. Yang ni accepted, yang ni tak accepted. Sebagai contoh. Okey, maksudnya kita minta dia PDF scan lah. Sebenarnya mudah je, dia ada scanner je. PDF scanner kan ada handset kan. Scanner apa walaupun berbayar. Free. Itulah. Scanner. Jangan dia cakap tak ada basic skill juga. Tu isu lah tu, takut lama kata zaman bila scanner. Jadi tu antara benda lah kita perlu pastikan tak menyusahkan kita lah, nanti menyusahkan kita isu lah. Okay. And then settle save changes. Maksudnya dia orang akan attach satu soalan, satu attachment lah kan? Satu soalan, satu attachment, betul?
essay. Kita tengok contoh dia. Dia akan keluar dalam bentuk macam ni lah. Okey. Soalan dia akan keluar bentuk ni. Maksudnya tak ada tempat untuk dia isi. Okey, dia hanya download, dia akan buat dalam kertas dia, scan and then hantar ke sini. Okey. Instruction tu kena jelas lah. Instruction kena jelas. Kalau tak ada instruction, briefing. Briefing dulu sebelum exam. Okey, settle. Oh, maknanya PDF. maknanya soalan ni bukan kita bagi seketul 4 soalan tu. Kena buat macam-macam. Pecah-pecah. Betul satu juga lah. Bahkan nak Mana tangan. Kalau soalan essay satu-satu lah. Tak betul kalau kita bagi Soalan banyak. kita soalan macam soalan yang kita tanya exam yang fizikal tu. Boleh je gitu. Kita buat gitu. Faham. Dia beri kita buat dia. Kalau ini kita kena download sesuatu. Faham. Boleh juga. Boleh juga. tapi yang ni soalan dia orang tak boleh download. Dia orang kena tengok dalam kertas. Tak, saya faham. Dia macam contoh, saya faham. Ayat dia macam contoh bahagian B, essay question. Jadi dia bagi tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Jawab 5 daripada 10 soalan. Dia ada dah jawapan. Dia kan dia jawab tulis tangan. Boleh je macam tu. Nanti dia pilih lah soalan 1. Dia pun tulis tangan. Nanti biar jelas tak lah. boleh download lah soalan. Dia orang tak boleh download. Dia download. Sebab soalan tu kau nanti akan keluar juga dekat. Boleh juga macam tu. Cuma markah tu biar betul lah. Kan markah tu. Markah tu biar sesuai dengan dia. Essay question maksudnya buat dalam satu soalan je. Boleh, tak ada masalah. Tak ada issue pun. Sebab kita nak minta dia upload file. Jadi kita download nanti satu file lah. Sebab macam tu nanti kan saya tak soalan tiga. Okey, jadi ni contoh nanti kita tengok macam mana cara nak tanda Cara nak tanda dia. Cara nak marking. Rubrik. Bukan rubrik, yang macam mana kita nak ambil yang pelajar hantar tu. Essay tadi yang kita buat soalan tadi, submission tadi di mana kita nak student ambil ni. Ada dah sebelum ni? Tak ada. Tak ada. Essay question ada dah sebelum ni, tak ada ke rasa. Oh ni bukan. Saya nak tengok yang dah saya buat dah pernah. Tak apa kita jawab yang tu ni. Ada ni bahagian 2 essay ni. Oh bukan. Yang ni yang saya buat sebelum ni. So, question, test porter, question, reporting, assignment. Duduk sini. Sebab tu lagi kita dekat sini. Tu kalau portering tu. Tak pasal try jawab. Tapi sekejap, ada tak student ni? Sekejap, saya tengok ada student tak? Ada student. Test. Bukan ni. Ni. Oh, kita hide tadi. Oh, hide tak boleh buka. Sekejap. Sorry. Tak perasan. Kita nak tunjuk. Kurang lemak dah ke? Dia makan nasi. Oh, sebab tak makan. Cahaya lemak. Betul tak ada nasi je tadi. Soalan essay pula, bincang nak makan apa? Kita tak buka dia. Kita buka ya. Susah bukanya ni. Dah buka dah kan? Selama ke saya tak buka 23. Dah buka dah kan? 23 dah buka dah.
Okay. Last question. Slow internet dia tak smooth internet ni. Dia isu internet ni isu di CCI sebenarnya. Saya difahamkan CCI dah diberitahu tapi dia tak buat tindakan. Ini memang Isu nama beberapa hari ni teruk lah internet. memang tak tahu lah kenapa. Jawapan betul. Hai. Dia nak question, oh sebab tak cukup soalan setting tadi markah banyak. Kejap Dia tak boleh masuk dua ni saya sekejap. Saya tengok boleh tak? Saya rasa tak boleh sebab dia IP sama. Tapi tak boleh nak real time punya. Sebab saya buat ni je. Saya nak tengok real time punya. Real submission punya. Ni dia. Soalan lebih daripada ni. Tadi soalan ada 10 je, kita tik 40 soalan. 10 markah. Ada 5 je maksimum. Sepatutnya boleh je. 50 markah Oh, sebab essay question tu 5 markah tadi. Sebetul je tak ada isu je. Ke saya ada buat ni. Ke saya ada tambah question tadi lebih daripada sepatutnya. 40. Default for 50k. Nak 5 soalan. Add random question. Okay. Random question. Oh ni kalau kita buat satu page soalan ni satu page je semua. Boleh juga. 5 soalan tu satu page boleh je. Page kedua. Boleh. Page kedua boleh je Oh, begitu. boleh je lah kita set up satu page Boleh. soalan situ. Boleh. 3 soalan. Nanti kita pecahkan di sini je. Ni. Tu cara nak pecahkan lah. Cara nak pecahkan. Sepatutnya okey je. Saya test dulu. Switch role. Test dulu. Switch role to student. Okey dah. Oh, dah tu sekarang dia lah anak abang. Saya nak ikut mak saya. Nak ikut mak saya. Hantar saya balik rumah mak saya. Mak pun dah tahu siapa. Mak pun dah tahu siapa. Dah kau buat apa? Sorry. Tak boleh juga. Random question lebih daripada soalan. Sorry. Dia makan nasi nak digawal. Tak boleh. Dia punya random question tu lebih daripada soalan. So, ada saya tulis yang 40 tadi kan. Itulah. Tu saya tak 80. Daripada 100 soalan. Dia tak boleh nak keluar tu soalan. Saya dah buat.
Saya nak suruh nampak biar essay tu nak nampak macam mana nak download. Sekejap ya, sebab ada dah soalan. Buat semula lambat. Display add question. Kita nak test yang essay je ni, macam mana hantar je. For question bank essay, bincangkan. Ambil yang ni Kita ambil yang satu je soalan. Mudah. Okay, dah. Maximum grade 10. Tak apa, boleh. Isu dia tadi ya sebab kita randomize tadi. Randomize 40. Soalan ada 6 je. Dia jadi pening. Rasa buang dah habis. Ada lagi. Catch dia. Okay, done. Kita cuba masukkan PDF. Cuba masukkan yang ni, boleh tak? Tak boleh. Okay, tengok kalau sebab kita minta PDF, sebagai contoh saya cuba masukkan doc words tak boleh, reject. Okay, hanya boleh masukkan yang PDF saja. PDF. Saya test masukkan. Okay, boleh finish attempt. Okay, submit all and finish. Kita tengok jawapan. Tiba-tiba saya tak setting ni, tiba-tiba sendiri. Dah guna banyak dah. Waktu akhir saya. Saya sebab nak ambil quiz. GKFHPK and then attempts, grade dah keluar dah yang ni. Jadi yang ni tak ada lagi Kalau kita buka dia keluar macam ni lah. Kalau banyak-banyak download essay ni. Download essay submission, user attempt ni lah. Dah pun boleh je tu. Okay, tag tak nak question. Yes, download. Dia keluar dalam bentuk ni lah. Dia keluar yang student, ikut student punya. Okay, dia keluar terus attempt. Kami ada soalan 4 Okay. Kita tak nak hantar satu-satu. Nanti takut file tu. Hantar satu-satu yang macam doktor bagi tak ada. Okay. Kita nak sebenarnya 4 soalan dia just view, dia jawab tulis tangan, last kali baru capture hantar kat sana. Okay. Boleh? Macam tadi. Macam saya bagi tahu tadi, dalam satu question tu kita terus 5 soalan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jawab semua soalan, 5 soalan tu. Siap ah? Tak ada. 10 soalan pun tak apa. Essay mudah. Tak apa. Tambah-tambah. Kalau essay tu memang kita nak suruh tulis jawapan dia. Lagi senang. Lagi mudah. Okay. Jadi tu cara untuk ambil nak grade dia, nak marking dia, download essay submission. Respon pun jadi. Saya test ni. Ini 2 saya test. Sebab hari tu ada isu dengan FKP, dia tanya macam mana nak convert. Tak ada. Sebelum ni boleh convert teks kepada online teks, boleh convert kepada PDF. Yang ni tak boleh, yang baru tak boleh. Saya tak jumpa cari. Hantar PDF. Hantar PDF. Kena hantar PDF lah, cara dia hantar PDF. Okey, tu untuk quiz pakai PDF. Quiz hantar teks bertulis pakai PDF. Satu lagi, last berkenaan dengan bagaimana nak buat hantar essay annotate PDF. Annotate. Bagaimana nak annotate? Kita marking dalam tu. Yes, marking dalam tu. Guna assignment. Okay, guna assignment. Bahagian essay sebagai contoh, ni bentuk soalan saya pernah buat untuk UBA. UBA ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab yang ni sebab dia ada soalan MCQ, ada soalan essay. Jadi MCQ saya pakai quiz. Saya buat satu page, saya tutup.
semua yang section dalam topik-topik ni, saya hide semua ke student. Yang kita pernah ajar student sebelum ni. Yes, student nampak satu sahaja. Jadi student akan nampak ni je, section final exam. Okay. Dalam section final exam ni akan ada bahagian A, soalan MCQ, saya buat guna quiz. Bahagian B, saya pakai assignment untuk hantar essay. Okay, jadi yang ni auto. Auto, MCQ auto lah. Cuma assignment ni, essay ni dia akan buat, dia akan upload dalam ni. Bila dia dah upload, kita akan view all submission. Kita nak grade je, sebagai contoh grade. Dia akan keluar dalam bentuk PDF ni. Okay, yang ni kita annotate ni. Ini annotate ni. Okay. Okay, annotate dan ada grading. Perasan? Saya letak marking rubric. Okay, sebagai contoh essay student lah biasanya projek ataupun ni, tapi kita boleh buat juga untuk essay. Kita boleh buat juga untuk essay. Tak ada isu. Dan benda ni dia akan terus dapat grade lah. Student akan dapat grade. Okay. Tutup. Buat dah. Dia akan keluar. Tengok student. Tengok yang tadi ada doktor tanya tadi, kalau nak masukkan dalam Scores Pro, nanti dia tak nampak kan tanda, dia tak keluar. Dia akan keluar. Dia keluar. Dalam tu. Cuma ni dia kata dia tak akan keluar ke student, kita dah tutup notifikasi. Di sini. Ingat ni. Hati-hati Okey, yang tu satu. Betul kena bagi tahu tu yang tu. Sebab assignment by default kita buat notify student by default. Untuk final, hati-hati apabila kita setting untuk final. Okey, final add activity, assignment, essay, question, jawab soalan berikut. Kita bagilah soalan tu sebagai contoh 1, 2, 3 apa semua sekali. Okey, 3 terus. Activity instruction, terpulang nak tulis ke tak tulis apa. Yang ni sekiranya kita nak minta dia hantar dalam bentuk words yang kita bagi template. Yang ni, tapi yang kita tak nak pakai yang tu. Okey. Cuma allow submission ni kita letak by hours lah. Ada tak? Bagi contoh 23 Jun sehingga 23 Jun juga, tapi berapa jam? 2 jam. Jadi kalau pukul 11 pagi, makna pukul 1. Okey, waktu ni je lah dia boleh hantar. Okey, dia tak boleh keluar daripada waktu ni. Kalau hantar lambat. And then yang ni online text kita sama je, kita disablekan antik, tapi kita file submission. File submission letak je maksimum. And then yang ni kita pilih PDF sahaja. Boleh. Okey. Boleh je. Saja dicari. Okey dah. And then feedback types. Feedback types ni dia dah by default tak ada masalah. Submission setting, student required to click button submit ke apa, pulang nak buat submit. Okey. Submit notification. Ni notification ni. Notification ni yang kena tukar kepada no. Okey. Jadi student tak akan dapat tahu markah tersebut. Saya kadang-kadang terlepas kau masa sebelum ni dah terlepas lah projek akhir kita buat notify. Sebabnya projek akhir pun tak boleh kan, student tak boleh tahu markah. Jadi notify ni hati-hatilah sebab by default memang kita buat yes, sebab assignment biasa kita bagi tahu student. And then no, beres, save and display. Cumanya tak selesai. Sikit. Dalam setting tadi, bagaimana nak buat grading tadi? Advanced grading tadi. Grade ni kita akan tukar kepada rubric. Save and display. Sepatutnya bila save dia pergi ke rubric terus. Betul tak? Ya, pergi ke rubric and then define. Create a new grading, define from new grading. Ni kalau ada template. Tak ada template dah kosong lah. Okey. Essay answer. Okey. And then yang ni kita letaklah sebagai contoh apa requirement yang kita. Saya pernah buat biasanya question 1 sebab ada 2 3 soalan kan. Soalan 1. Ada berapa markah? 5 markah. Kalau macam 10 markah, lepas tu point tu ada 5. Kita letak 5 point tu lah. 5 point Letak 5 point. Cuma letak requirement apa yang kita tahu. Salah.
Tak penting pun yang ni sebab tak ada orang tengok. Sebab untuk kita je. Untuk kita je. Betul sikit ke apa? Banyak sikit. Macam lain kat scam pula. Lebih sangat lebih terbaik. Okey, dah. Soalan 1. And then soalan 2. Soalan 2 jangan risau, boleh copy je lah. Copy soalan 2. Copy, duplicate lah soalan 3. And then seterusnya. Ready, save a rubric and make it ready. Done. Siap. Nanti dia keluar grade. Bila kita student hantar, dia akan keluar terus sebelah ni. Grading. Grade lah. Annotate dan grading. Okay, annotate dan grade. Itu je untuk assignment marking, rubric marking. Tapi yang penting tepi tu memang kita kena mark juga lah kan. Kita bagilah markah tu, nanti dia akan keluar lah. Bila keluar macam ni, keluarlah markah sini. Cara nak dapatkan markah pula. Okay? Cuma kalau kita buat macam ni senangnya dia akan keluar Excel terus markah. Yes, betul markah. Betul. Kita tak perlu tulis dua kali. Ada annotate dia. Annotate dia ada. Annotate guna komputer lah. Atau boleh pakai iPad pun boleh. Kalau boleh pakai iPad pun boleh. Okey, boleh Okey. Bagaimana nak dapatkan markah? Okey, sekarang kita dah ada dah siap semua, dapat markah lah sana ni. Markah dah. Pergi ke gradebook setup. Dah habis dah. Okey, ni quiz ataupun ni yang kita buat, yang kita ada. Okey, kita nak semua ke tak nak semua ke terpulang lah. Kalau nak semua, ambil semualah mudah. Tak tutup ni. Grade setup. Tak ingat grade report. Lama dah main ni. Import export. Okey. Export. Okey, terus dia ambil markah. Okey. Grade tadi, sorry, dia ada di tempat ni. Saya lama. Dia gotu baru. Pergi ke grade. Mana tadi grade? Kat mana dah grade? Saya pun tak ingat. Oh, ni grade. Betul. Dia punya course ni. Okay, grade. Okay. And then pergi ke export. Export Excel. Jadi boleh pilih lah yang mana kita nak. Okay. Select all ke ataupun none. Select all. Balik pun none. Okay, none. Select all. Kita pilih lah yang mana kita nak. Okay, sebab contoh kita nak tadi 3 je. And then okay, cost total pun kita tak nak. Kita boleh kira sendiri nanti. Download. Keluar dalam bentuk Excel. Tu, bentuk Excel. Markah keluar terus lah. Markah ada markah akan keluar lah dalam bentuk ni. Okay. Itu je lah. Yang ni lah kita akan copy paste dan masukkan dalam tu. Okay. Saya rasa saya dah cover untuk semua sekali. Ada soalan? Soalan boleh mesej lah. Okey. Itu praktikal. Okey, boleh buat. Jelas kalau boleh Sam ni jangan lagi yang buat online test lah. Sebab nanti jadi isu macam contoh ni. Dia ada 2 isu hari tu yang online test ni. Pertama, nak tanda marking tu susah. Dan satu lagi, ada isu lagi besar adalah berkaitan dengan audit di FSDK. Auditor bagi tahu, auditor petikai dia orang tak tanda markah, tak tanda submission. Dia tak tanda essay punya exam, essay question. Dia kata tak boleh tanda sebab e-campus tak ada point tu. Jadi balik kepada kami lah di PKPA. Nanti saya kata kita dah nasihatkan sebelum ni ke FKP, kita nasihat banyak kali dah, cuma FSDK tak pernah panggil kami. Jadi baguslah FSPK dah ambil inisiatif untuk panggil. Mana kami akan ceritakan apa yang sepatutnya lah. Yang pergi senang. Jadi sebenarnya boleh annotate, boleh kena cuma cara sediakan soalan tu. Jadi FSDK dapat, saya tak pasti, auditor agak menegur lah benda tu. Ketidakpatuhan. Jadi isu dia kata lecturer bagi markah timbang kati. Sebab dah bagi markah je kan, tak ada marking. Tak ada bukti marking. Ada apa? Kena ada bertanda lah. Kena ada bertanda.
Kalau online text boleh je. Macam contoh online text. Kalau kita kata kita nak pakai online text juga. Tapi kita tak nak download. Kita nak tengok dalam komputer. Memang kita rajin tengok komputer. Tapi tak boleh tanda. Kita boleh tukar tanda tersebut dengan feedback. Kita bagilah feedback detail kat bawah tu kan dia ada feedback komen. Yes, ada feedback kan. Bagi feedback tu. Dan bukti kita memang tak tanda sebab memang tak boleh tanda. Tapi kita dah bagi feedback. Itu je lah yang penting. Dia tak buat apa-apa. Rasanya bagi markah terus. Saya rasa tak ada isu pun feedback. Saya rasa tak ada isu. Sebab kita ada bukti. Yes, kita bertanda. Ada revert. Ada komen lah maksudnya kan. Okey, itu saja. Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni. Syukran. Ada apa-apa boleh kontak. Silakan. Tak ada masalah.